umum. Sekejap. Bengonglah kalau tuan-tuan percaya. Ya. Ni ada orang kata, siapa kata dis saya naik, saya pergi isi RM10 boleh. Dulu saya isi RM10 boleh, sekarang pun boleh. Tak tahulah cara fikir dia. Saya ingat ada seorang pakcik derek motor. Saya kata, pasal apa pakcik? Kenapa rosak ke? Tak, dia kata habis minyak. Dulu buh RM5 sampai rumah, sekarang buh RM5 tak sampai rumah. Itulah akibat dia. Ya. Oh, main mana tu? Oh, tak tahu lagi ni kau boleh balok ke mana lah motor tiba-tiba mabuk. Oh, langsung lah. Demo mari mana? Mari Pak Jamu. Oh, Jamu Perikatan Nasional? Oh, tu Ibrahim Ramil. Oh, Soho tu. Kita tak liki. Soho tu. Soho lah juga. Pah, ni motor mana ni? Tak isi minyak ke? Tak isi guan. Baru lepas tu kita isi minyak sani tak? Tak lah kau. Buk, mabuk. Mabuk? Oh, betul. Lima ya kan minyak. Demo isi minyak berapa? 5 ya. Minyak mahal lah. Kalau isi minyak 3 ya ya. 3 ya, mari mana? 5 ya? 3 ya, 35 sen sekitar. Minyak mana demo? Demo isi kepala kuning, kepala hitam. Pak. Tak kata. Ustaz kata kana? Kepala hitam. Kepala hitam isi motor? Oh, berat Ustaz demo. Diesel tu apa? Demo bakar diesel ke? Orang isi petrol. Mana motor? Mari mana? Mari mana motor? Ustaz tu nipu. Ustaz Zamelon ni kau percaya. Lawak. Kalau lagu ni amat tak percaya lagu dia. Oh. Sifat lah tak sih lah. Oh, berat Ustaz demo. Motor. Oh, akak injil dah trik ni, akak injil dah. Betul. Pas lagu mana ni? Bakar lagi. Lah bakar lagi. Bunuh ni. Bunuh? Beli motor baru? Okey. Apa? Okey. Dia kasih sebelah. Apa berat tak ni? Tak ada apa tali. Semua ni kat bawah tali ni. Lupa sikit. 3. Wah. Angin. Bisi kaki ni nganggur ni. Untuk goyah ni. Okey. Boleh. Lah. Pas lani tidak serupa mula. Tak berani rakyat nak tegar. Kritik sikit hina agama, teguh mimpi masuk neraka. Mari angin bagi kunci syurga. Pahala tak semua mula. Tak berani ayah nak tegar. Kritik sikit hina agama, teguh mimpi masuk neraka. Mari angin bagi kunci syurga. Kepala ni tak semua mula. Sampai kata tak boleh nak harap, pas badap serta darah. ISO tak boleh nak harap, calon dulu serta darah. Lebay demo tindakan gejawab. Pahala ni tak semua mula. Tak berani ayah nak tegar. Kritik sikit hina agama, teguh mimpi masuk neraka. Mari angin bagi kunci syurga. Pahala ni tak semua mula. Bila datang orang
datang perpaduan, peringkatan makin meroyan, fitnah makian jadi makanan. Parodi tak suka mula, tak berani rakyat nak tegur. kena fikir agama, biar kau mimpi masuk neraka. Bagi angin bagi kunci syurga. Parodi tak suka mula. Pahala ni tak serupa mula. Comel ni comel. Dah, tengok aku. Acak. Dalam parlimen kamu tiba sekejap datang, sekejap tak datang. Tunggulah akibatnya. Dalam parlimen kamu tiba sekejap datang, sekejap tak datang. Tunggulah akibatnya. Dalam parlimen kamu tiba sekejap datang, sekejap tak datang. Tunggulah akibatnya. Dalam parlimen kamu tiba sekejap datang, sekejap tak datang. Tunggulah akibatnya. Berbukti Ustaz, Perikatan Nasional ni bagus. Kita kalau nak kenal sebuah kerajaan yang sehat, mudah aja. Common sense. Macam orang yang sehat, dia boleh pikul 15 kilo atas belakang dia. Dia boleh buat kerja berat. Tapi kalau orang tak sehat, 1 kilo pun dia tak boleh pikul. Dia tak larat. Kerajaan yang sehat boleh menyelesaikan masalah krisis yang melanda negara dan rakyat. Dia boleh selesaikan. Perikatan Nasional menyelesaikan 3 krisis besar yang berlaku serentak. Semakin berbanding dengan kos hari hidup dan tambah lagi dengan subsidi ayam dan minyak yang akan Saya dah sebut tadi seluruh dunia. jadi bagaimana Bukan. untuk rakyat dan juga kerajaan sendiri? Itu kerajaan tangani. Kenaikan harga barang ni ada sebab-sebab. Sebab-sebab peniaga sendiri. Sebab-sebab yang kita kena lihat pengeluaran dia. Kalau harga ayam tu kerana kita tengok juga orang yang jual makanan ayam tu mahal. Siapa yang kuasai makanan ayam, makanan ternakan? Siapa? Itu kita tengok berapa harga tu, makanan. Yang main-mainkan harga itu siapa? Ini kadang kita tanya semua. Jadi semua pihak, bukan sahaja. Tak salahkan kerajaan. Tak boleh salah, kerajaan menangani itu melihat. Tak boleh salah kerajaan saja. Krisis daripada sudut kepimpinan, perebutan kuasa sehingga tidak ada kestabilan di dalam negara. Ini pengumuman yang ditunggu-tunggu saya rasa. Saya suka mengumumkan bahawa pada tahun ini PAS mengekalkan kedudukannya sebagai parti yang paling stabil di Malaysia. Saya mengumumkan dengan rasminya pimpinan jawatan 5 jawatan tertinggi, Presiden, Timbalan Presiden dan 3 naib Presiden tidak ada pertandingan. Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin berjaya mengembalikan kestabilan itu. Dan dengan kestabilan itu, dia menyelesaikan krisis yang besar. Krisis pandemik. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengisytiharkan darurat secara tidak sah dan menggunakan kuasanya untuk melaksanakan pemerintahan diktator. Perkara itu dinyatakan oleh bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dalam satu tulisan di blognya. Beliau berkata darurat yang berkuat kuasa mulai 11 Januari hingga 1 Ogos tidak mematuhi undang-undang bagaimana darurat harus diisytiharkan. Mahathir dipercayai merujuk kepada artikel 150/3 Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan pengisytiharan darurat termasuk prosedurnya. Dia menyelesaikan iaitu krisis dari sudut ekonomi, menyelamatkan negara ini daripada terus merudum dengan kekangan-kekangan dan gangguan politik yang dilakukan oleh rakan-rakan parti yang dalam kerajaan. Saya telah menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada jam 12.30 tengah hari tadi di Istana Negara. Dalam sesi menghadap tersebut, saya telah menyerahkan warkah peletakan jawatan saya sebagai Perdana Menteri dan seluruh jemaah menteri di bawah perkara 434 Perlembagaan Persekutuan disebabkan saya telah kehilangan kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Saya pun pernah mimpi Mengapa kita kerjasama dengan orang kafir? Dengan DAP.
Hari itu kita maru UMNO kerjasama dengan MCA, kerjasama dengan orang kafir. Untuk kita baca ayat Quran. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Tidak harus orang beriman ambil orang kafir jadi awliya. Barang siapa yang buat begitu dia bukan berallah sedikit pun. Kita kena sedar. Bila Nabi nak memerintah di Madinah, Nabi mengadakan tahaluk dengan orang Yahudi. Tidak agak bercanggah dengan ayat, tidak bercanggah. Kemudian pada hari mengundi, kita kena kerja kuat. Pasal ni bukan kerja main-main. Ini satu peperangan yang Allah wajibkan meruntuhkan kezaliman yang ada di Malaysia. Orang kafir pun tak ada masalah. Orang kafir ni nak kesenangan hasanah di dunia ni kok. Ada kata tak boleh orang kafir hidup bersama kita. Tak apa. Tak ada masalah. Sebab kita sekarang ni nak baiki keadaan. Jadi sekarang negara kita sedang terbakar. Maka kita perlukan kawan-kawan kita yang bukan Islam untuk membantu kita untuk memadamkan kebakaran yang sedang melanda, kebakaran rasuah. Dengan korupsinya, dengan bunuh ikut suka, pakai tolak bangunan, pakai ambil orang, pakai buat macam-macam video lucu dan sebagainya. Walaupun orang kafir, kita guna dia bukan Islam, dia juga berhak untuk bantu menyelamatkan keadaan negara kita. Bila kita selamat, kita aman, ini kebahagiaan bukan kita saja, anak cucu kita. Adakah kalau rumah kita terbakar, orang bukan Islam terlepas bomba Cina? Tak nak, orang tak mau Cina. Cina kata tak apalah kalau tak nak, ini kali lah. Jadi agak-agak segitu sedikit. Sebab itu perlu ada right man at the right job, right man at the right time. Serahkan kepada orang yang sesuai. Kereta, orang yang pandai buat kereta, mekanik, serahkan pada mekanik. Jangan suruh Bilal memiliki kereta. Punah kereta, kiamat kereta tu nanti. Dalam hal agama, mesti dengan orang yang ahlinya. Kalau bukan ahli, kiamatlah. Sebab itu mufti. Mufti kerjanya memberikan pandangan agama. Pegang ahli, dia ahli. Jangan-jangan kita ni dah kena tipu tak? Cik, cakap tak tengok orang. Takkan Tok Lebay nak menipu pula. Tak penting kan?